Ya, kalau kita lihat 2000 ya betul 2012, tak salah saya 2012 . So saya dah menjadi setiausaha kerja di situ. Di MK Johor lah. Bukan MK, dia untuk negeri. Masa tu Datuk SUK. Chua Juming adalah pengurusi MPN. Saya ingat lagi masa tu. Sebelum tu saya memang kenal lah pemimpin lama. So saya dibawa masuk duduk dalam MPN lah. Saya ingat lagi. SUK. So negeri. Dari dulu sampai sekarang saya masih dalam MPN lah. Itu adalah kali pertama saya menjejak duduk dalam MPN walaupun saya SUK. Saya lihatlah pelbagai pemimpin yang datang dan pergi ni. Waktu tu Datuk Chua Juming adalah pengurusi MPN dan saya sebagai setiausaha kerja. Yang saya banyak belajar daripada sini lah bagaimana menguruskan organisasi. Dan pengalaman saya ini, saya pernah bekerja dengan pelbagai setiausaha agung parti. Antara dua orang yang bersilir ganti ini adalah Saudara Rafizi dengan Datuk Saifuddin Nasution. Saya pernah bekerja dengan mereka berdua apabila mereka memikul tanggungjawab sebagai... So dua-dua kawan lah. Dua-dua pun pernah menjadi setiausaha agung waktu saya menjadi setiausaha kerja. Dan pengalaman saya di situlah bermulanya dan lepas tu tahun seterusnya kita juga kita menghadapi pilihan raya dan sebagainya. So pilihan raya itu kita kalah lah kita sebab dengan kerusi lebih 84 atau 86 kerusi tak silap saya. Lepas tu kita kalah. Dan itu adalah satu pengalaman pertama saya di mana merasai perjuangan politik ni lebih kuat lagi walaupun kita boleh kata gelombang kebangkitan rakyat tu bermula di situlah. 2010 2011 tu di situlah mulanya gelombang apabila pergerakan Datuk Seri Anwar ni kita memula pelbagai aktiviti politik di Johor. Sebab kita kena ingat Johor ni adalah kubu kuat UMNO, di mana lahirnya UMNO dan lahirnya pelbagai atau ramai pemimpin UMNO di situ. Ya, termasuklah pemimpin-pemimpin yang unggul yang kita kenal lah, On Jaafar dan ramai lagi yang pemimpin-pemimpin yang besar. Dan waktu tu kita ada jelajah Merdeka Rakyat. Saya pernah 2008 je lah. Tak, ini 2012 2013 waktu PRU 13 waktu tu kita ada jelajah Merdeka Rakyat. Saya pernah ikuti dalam bas jelajah JMR ni sebagai setiausaha kerja. So memang pengalaman saya masa tu Datuk Seri memang suka menyanyi lah. Datuk Seri Anwar ni dia suka menyanyi. Ada beberapa video yang viral nampak Datuk Seri menyanyi lagu-lagu P.Ramlee. Ya, dalam bas tu dia nyanyilah. Dalam bas tu tak ada siapa, cuma staff-staff parti. Sebelum kita sampai ke satu destinasi, Datuk Seri suka menyanyi. Dan itu adalah realiti Saudara Anwar Ibrahim ni sebab dia tidak berubah. Itulah dia. Kalau saya kenal selama ni, dia tidak berubah sampai sekarang. Saya pernah tengok dia punya cara dia, bagaimana dia memimpin parti, berhujah, berceramah, seorang pemimpin yang karisma ni. Dan itu memberi semangat lagi kuat untuk saya untuk cinta parti ini. Itu semua zaman yang awal untuk saya. Because YB ada satu momen personal dengan dia. Saya pun tak pernah duduk satu bas dengan dia bersembang. Dan YB ada momen tu lah. Ya, memang pernah. Itu adalah waktu-waktu yang rapat lah. Maksudnya kita staff parti. So memang satu pengalaman yang saya rasa saya tidak boleh lupa sangat.